Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas ruang dan izin yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada malam ini. Insya-Allah bersama-sama kita akan mengikuti satu rancangan Live FB Activate yang dianjurkan oleh Jabatan Profesional JPRO. Jadi insya-Allah bersama dengan kita pada malam ini Tuan Asnawi Yusof, Saya seorang perunding imej profesional bertauliah. Jadi yang orang yang betul-betul sesuai dan orang yang kenanya untuk membincangkan tajuk pada malam ini, iaitu berkenaan dengan imej diri dan imej organisasi. Okey, baik. Sebelum kita bergerak lebih lanjut, insya-Allah saya akan memperkenalkan sedikit sebanyak tentang latar belakang jemputan kita pada hari ini. Yang pertama, nama beliau Asnawi bin Yusof, merupakan seorang perunding imej profesional bertauliah yang mendapat pentauliahan daripada syarikat ataupun perunding imej profesional. Baik. Dan seterusnya, beliau merupakan graduan UTP, tapi dalam bidang engineering, kejuruteraan. Namun kita melihat beliau pada hari ini sebagai seorang pakar perunding imej. Jadi saya tidak akan mengungkit tentang bidang yang diambil sewaktu belajar beliau lah. Okey, itu cerita lah. Baik. Dan sedikit lagi mengenai ringkasan ataupun topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Bagi saya ini adalah satu topik yang cukup penting, imej diri dan juga imej organisasi. Baik, apabila kita sebut tentang imej diri dan imej organisasi, kita boleh dapatkan view ataupun secara generalnya tentang bagaimana kita nak mempamerkan diri ataupun kita nak menunjukkan dekat khalayak bagaimana diri kita ataupun organisasi kita. Itu yang saya boleh sedikit sebanyak huraikanlah. Jadi untuk huraian lebih lanjut, saya menjemput dan mempersilakan Tuan Asnawi untuk memberikan mukadimah, pengenalan tentang apa itu imej diri dan juga imej organisasi. Saya mempersilakan. Terima kasih kepada Tuan Syed. Baik. Sebut tentang imej diri dan imej organisasi, ini adalah dua perkara yang sebenarnya dibincangkan bertahun-tahun. Daripada dulu sampai sekarang memang sering dibincangkan. Dan sebenarnya bila sebut tentang imej diri dan imej organisasi ini, dia adalah dua perkara yang kita sebenarnya tak boleh lari daripada benda ini. Especially bagi orang-orang yang dah berkerjaya, orang yang bekerja dalam syarikat, nak tak nak dia mesti ada iringan bersama. Tapi kalau orang yang biasa-biasa, kadang-kadang dia keliru sebab dia kata, suka hati akulah, aku tak nak hipokrit. Because at the end of the day, inilah diri aku. Betul. Kita ambil contohlah tuan, bila sebut tentang imej diri, imej organisasi ni, mudah cerita adalah apa-apa yang melibatkan kesan terhadap deria rasa manusia. Senang cerita macam tu. Saya ambil contoh, kita boleh lihat orang, kita lihat dua orang. Orang A, orang B. Orang ini kemas, wangi. Kita boleh nampak dia punya pakaian cantik. Ini adalah secara tidak langsung, itulah imej diri yang dia bawa. Dan apabila orang sebut tentang diri dia, at the end of the day, positif. Kita nak yang begitu. Sebab lumrah manusia, kita nak benda-benda yang baik. Betul. Kita suka orang yang wangi. Kita jarang sekali kita tiba ada kawan-kawan kita, Syed, aku sukalah orang tu busuk. Jarang kita tak pernah dengar, okay? So, imej diri, imej organisasi. Senang cerita adalah apa-apa yang melanggar diri manusia. Contoh, saya boleh nampak seseorang. Saya nampak tuan hari ni, rambutnya kemas, senyumnya manis, okay? Saya boleh nampak. Saya boleh dengar dari sudut apa? Percakapan dia. Dia punya sebutan satu persatu, jelas.
intonasi yang digunakan, itu image diri. Dia punya feeling yang dibawa, perasaan saya, bila saya rasa seronok dengan dia, all these are things yang melibatkan secara tidak langsung adalah image diri. Okay? Dan apa sebenarnya kekeliruan yang berlaku dengan image organisasi? Baik, image organisasi adalah the bigger things yang mana secara kecilnya dia daripada usaha sama individu ini dan membawa kepada image syarikat. Saya beri contoh. Kita bayangkan Apple. Alright? Apple ni adalah satu syarikat yang besar. Tapi sebabkan Apple ini punya satu image yang baik, alright? So kita boleh rasa produknya lebih baik. Kita boleh rasa orang yang ada dalam itu semuanya yang bagus-bagus, tahu tentang produk Apple, menggunakan produk Apple. Semuanya ada trust. Individu atau organisasi. So dia adalah benda yang seiring. Kita tak boleh tidak untuk pisahkan. Itu secara asasnya lah. Alright, boleh tuan saya? Boleh. Okey. Alhamdulillah. Penerangan yang cukup bernas dan cukup ringkas dan padat pada saya. Jadi jelas kita daripada pengenalan tadi, kita boleh katakan yang image diri dan image organisasi ini sangat berkait rapat dengan kita. Betul. Mesti kita katakan ini adalah satu benda yang cukup penting untuk kita belajar dan juga kita praktikkan. Okay, tadi ada sebut tentang bagaimana image diri itu perlu kepada kita mengawal surrounding kita, dalam dan juga luaran. Dan juga kalau image organisasi perlu ada trust, kepercayaan yang kita jaga antara satu sama lain. Yes. Baik, jadi saya nak sekali lagi memberikan ruang untuk Tuan Asnawi untuk menyebutkan tentang kepentingan menjaga image diri dan juga image organisasi ini. Kenapa pentingnya menjaga image diri dan image organisasi ini dalam dunia kita hari ini? Okey, baik. Dunia sekarang sudah sangat moden, yang mana kita boleh capai atau kita boleh lihat dengan pelbagai sumber. Kita Google, contohlah kita Google, mungkin Tuan Syed mana tahu dia famous kan, Insta famous kan, mungkin manalah tahu. So kita Google, kita boleh nampak dia. Dengan hanya lihat gambar, we can think a lot of things tentang diri dia, tentang diri seseorang. Sebab itu, paling penting adalah kita nak diri kita seiring dengan satu image yang positif. It means that apabila orang lihat kita, orang akan lihat benda-benda yang baik. Dan Tuan bayangkan, kalau Tuan konsisten dengan benda yang baik, Tuan konsisten dengan image yang positif, at the end of the day, kalau Tuan dah tak ada dalam dunia ini, dia membawa kepada cakap-cakap yang baik. Seronok kan? Betul. Cakap baik, baguslah dia tu, aku ingat lagi dia orang kemas, orangnya teratur, orangnya cakap baik-baik, orangnya tersusun. Semua benda ini dia ada kait rapat dengan image diri. Okey? Baik. So kepentingan dia, kalau ikut balik kepada salah satu kajian daripada psikologis daripada Princeton, Janine Willis and also Alexander Todorov, dia mengatakan in less than 1 second, people have impressions to certain people. Hanya dengan melihat, hanya dengan tengok. Oh, orang ini pakai baju begini, pakai seluar begini, pakai kasut begini, rambutnya begini, dia jalan begini. Impressionnya. Adakah impression itu salah? Itu adalah lumrah manusia to have impression. Tetapi sebagai individu macam kita, we have the right ataupun we have the power to control how people perceive us. Sebagai contoh, saya nak orang pandang saya seorang yang trustworthy. Baik, kita geledah trustworthy. Apa image yang berkaitan? Mestilah, definitely image yang berkaitan mestilah orang yang kemas. Mestilah orang yang mana bila kita datang cakap dengan dia, dia tak akan bocorkan rahsia individu tu kepada orang lain. Dia tak akan buat sebarangan. Dia tak akan cakap benda-benda yang buruk. At the end of the day, trustworthy has been built kepada orang itu. Right? Samalah juga kepada mana-mana individu yang bekerja di bawah syarikat. Remember tak, few months back, ada kes yang dekat Facebook, ada orang post satu benda yang tak baik tentang kita punya Sultan. Post tentang Sultan, itu ada kaitan dengan image. Sebab apa? Sebab dia post something yang mana tidak seiring dengan image syarikat yang dibawa. Saya ambil contoh, masa tu one of the staff yang melibatkan dengan TNB sebagai contoh. So, TNB mempunyai satu guidelines sebagai satu image yang syarikat yang membawa servis yang baik. Yang setiap kali ada komplain, diorang akan terus buat tindakan. Jadi syarikat ini nak menjaga nama baik. You just imagine 100 tahun syarikat jaga nama dia.
100 tahun syarikat punya satu persepsi kepada orang lain bahawa ini berkualiti, ini pantas, servisnya bagus, orangnya baik. Tapi datang seorang buat posting, royal ni macam ni, individu ni begini, sultan ni begini. So bila tidak seiring, apa jadi kat individu ni? Disingkirkan. Sebab we are talking about bigger picture. Okay, bayangkan kalau image organisasi ini mempunyai satu image yang konsisten, apa yang berlaku? Jualan meningkat. Ya. Betul? Saya ambil contoh lagi Apple lah. Apple bertahun-tahun memang jualannya sentiasa naik. Right? Keluar satu produk keluar, walaupun harga dia masya-Allah. Kadang-kadang sebulan gaji belum tentu. Betul? Kita kumpul setahun ni, gigil nak dapatkan. Sekarang dah keluar iPhone 10, kita baru nak dapat iPhone 5S sebagai contoh. Tetapi orang nak benda tu sebab apa? Once you pegang, you know jualan dia sangat baik, dia punya produknya berkualiti, kelajuannya, semua itu dari satu image yang baik. Sebab itu bila sebut image syarikat, dia ada kaitan yang sangat rapat dengan jenama syarikat. Sebab jenama itu nak tak nak, dia mesti tak boleh lari dengan image. Orang tengok warnanya, orang tengok logonya, orang tengok servisnya, orang tengok ni. So, pentingnya bila mana kita terhadap kerjaya kita, terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat kita, and we want to build positive image, positive environment dengan punya image yang baik. Dan bayangkan kalau image diri kita bagus seiring dengan image syarikat bagus. Just imagine dia combine. You will be a great employee. Anda akan jadi seorang employee yang sampai bos pun suka, orang luar pun suka. Tapi kalau buruk macam mana? Orang akan sebut syarikat. Orang tak sebut siapa nama dia. Orang tak tanya dia. Tu tengok tu dia pakai baju pos laju. Dia tengok ini syarikat pos laju memang tak pasal-pasal. Dan syarikat pula ada staff yang sangat ramai. Kita ambil Petronas, ada 55,000 staff yang ada di seluruh dunia. So just imagine kalau seorang buat hal, they have to think orang lain juga. So singkirkan orang ni kerana dia tidak selari. Rosak, rosak. Ya, betul. Sebab itu sebagai orang Muslim terutamanya, nak tak nak benda ni kita tak boleh lari. Benda ni memang tak boleh lari. Kalau kita lihat balik kepada sunnah Nabi kan, tak pernahlah kita dengar Nabi itu dalam keadaan yang compang-camping. Right? Tak pernah kita akan dengar apa sunnah-sunnah Nabi. Wangi. Sunnah-sunnah Nabi. Nabi selain kemas. Nabi akan jahit bajunya sendiri. All this, ladies and gentlemen, are good image. Sebab itu kalau anda, contohlah seorang ustaz pakai kopiah. Tetapi kopiah itu ada lalat. Hitam. Tidak seiring dengan satu image positif sebagai orang Muslim. So because of that, dia buruk nama ataupun the Muslim community yang buruk nama. Dua-dua sebenarnya. Orang terkata, Arab je ustaz tapi tak kemas, bau badan, tengik. Durian lagi wangi katanya. Sampai tahap macam tu. So, in a bigger picture, ladies and gentlemen, don't think about becoming hypocrite. No, kita tak jadi hypocrite. But, kita adapt diri kita untuk menjadi terbaik kepada diri kita. Self-appearance is one of the form that we consider self-respect. Kita cantikkan diri kita, handsomekan diri kita ini because it is one of the self-respect. Kita hormati diri kita sendiri, kita menjaga. Betul. Alright. Kehormatan diri. I can say bila sebut tentang image diri kita ni, at the end of the day, we want to build positive relationship. We want to build trust. We want to build things yang syarikat-syarikat dah bina, kita nak jaga. We want to sustain. Itu keadaannya lah. Alright. So those are things yang saya percaya sangat bagus untuk kita tahu image diri ni. Bila sebut tentang image diri ni ya tuan-tuan, ramai orang fikir dia sekadar pakaian. Tidak. Macam saya kata peringkat awal tadi, dia melibatkan semua diri rasa manusia. Kalau kita boleh tengok behavior dia, dia cara jalan, cara jujur, cara dia gelak pun kita boleh tahu. Bayangkan seorang wanita sopan, pakai tudung cantik, pakai baju kurung, tapi gelak masya-Allah, sikit lagi tu mengilai, sikit lagi tu mengilai. Just imagine So dia tidak ada tidak seiring dengan penampilan semata-mata. Sebab itu dalam image kita suka nak letakkan apa yang belakang diri ini, contohnya apa yang kita boleh lihat, apa yang kita boleh dengar, apa yang kita boleh hidup, wangi kita suka. Apa yang kita boleh rasa, kita tengok, baguslah, dia ni ada perasaan yang baik terhadap kita, ambil berat, nampak muka kita ni macam susah hati, dia tanya, apa khabar, okey ke ni? So those are the things, ladies and gentlemen. Alright, so keadaan gini, tuan-tuan Jepun harus diberatkan.
Sebab kalau tak titik beratkan, trust me, you will not go far. Kita tengok all those great leaders yang pernah wujud di muka bumi ni ya. Semua orang akan mempunyai image yang baik. Kita tengok contohlah Barack Obama from US, Presiden US, former Presiden US. Dia mesti pakai kemeja, pakai suit. Sebab itulah gaya yang dia bawa. Dan lepas dia habis pun, sebabkan dia adalah bekas presiden, dia masih pakai benda yang sama. Pakai kemeja, pakai suit. Sebab apa? Sebab itulah image yang dia bawa. Few years back, pernah jadi case. Dia pakai tan suit ataupun warna coklat macam saya, tapi lagi cair. Kecoh. Seluruh Amerika Syarikat dalam berita sensasi. Kecoh. That is not the presidential suit. That is not Barack Obama. Who is this person? Jadi kecoh. Sebab apa? Sebab tidak seiring dengan image yang dibawa. Alright? So, mari kita kembali baik kepada diri kita yang rakyat marahan biasa. Apa image yang patut kita bawa? Paling mudah adalah image yang mana secara umum orang lain suka. Orang lain suka kita kemas. Orang lain suka rambut kita bersikat. Orang lain suka kita punya bulu wajah di wajah ini kemas. Shave-nya bagus, tersusun. Kita pakai hijab. Hijab itu dipinkan dengan cantik. Dia bukan flip-flop. Hijab itu kemas, tak ada lalat. Kita pakai seluar. Seluar itu kalau boleh cantik kena dengan kaki kita. Bukan baggy besar baik punya, boleh masuk kaki satu lagi. Alright? So itu keadaan yang kita tak nak. Sebab itu, kalau belajar tentang image ini, dia mesti datang dengan first the awareness, the importance. That's why kalau tuan-tuan cik puan yang mendengar hari ini, kita kena faham dulu inilah kepentingannya. To ensure that you yourself ada mendapat kesedaran, and then terhasillah kepercayaan dengan ada image yang baik, dan barulah kita buat tindakan kita. Baru kita start ubah perlahan-lahan. Jangan ubah terus 360. Elok dulu pakai biasa-biasa, terus tukar, buang semua baju lama. No. Benda yang drastik ni, kekurangannya adalah dia akan drastik bertukar balik. Sebab itu saya percaya self-respect ini, it takes time. But it is possible, not impossible. Alright? Boleh Tuan Syed? Okey, boleh. Bolehlah. Cukup saya rasa hari ini kenyang dengan input yang diberikan, penerangan itu. Saya rasa tak perlu ulas panjang lagi tentang kepentingan ini. Cukup jelas. Saya suka dengan contoh yang diberikan. Macam mana seorang tokoh yang hebat, Barack Obama, mantan Presiden US, mempunyai image yang tersendiri. Image itu yang memberikan identiti kepada diri dia. Betul. Jadi betapa pentingnya image ini, begitu juga kepada organisasi, merupakan lambang dan juga identiti kepada organisasi tersebut. Baik, saya ingin membuka kepada mana-mana tuan-puan yang sedang menyaksikan siaran live di Facebook untuk menanyakan. Kalau ada soalan untuk ditanyakan kepada Tuan Asnawi, maka boleh tanyakan dalam ruangan komen. Baik, InsyaAllah sementara itu kita akan terus kepada pusingan seterusnya. Boleh? Sambil-sambil kita tunggu soalan. Kita menunggu soalan. Baik. Tentang image diri dan juga organisasi ini. Yep. Saya nak minta Tuan Asnawi mungkin menyebutkan kembali tentang keutamaan. Maksudnya sekarang ni yang mana yang perlu diberikan keutamaan, image diri ataupun image organisasi terlebih dahulu, dan kalau boleh ingin Tuan Asnawi berkongsi tentang tips-tips yang lebih mungkin praktikal. Sini kita boleh aplikasikan, kita boleh terus lepas habis siaran ini terus kita buat image mengurus image kita sendiri, kemudian kita aplikasikan. Baik. Jadi itu permintaan saya. Yang pertamanya tentang keutamaan. Okey. Itu yang kedua tentang tips. Baik. Alright, terima kasih banyak kepada Tuan Syed. Apabila sebut tentang keutamaan, saya percaya kepada anything, we must start with ourselves. Sebab itu adalah keutamaan yang pertama. Sebab kita hidup for almost like 30 years, 40 years. So, mungkin tuan-tuan cik puan sendiri mungkin baru belasan tahun, 12 tahun, 15 tahun. You have your own identity. Okay, baik anda suka bergaya,
anda suka pakai kopiah mungkin, anda bertudung, anda suka pakai baju kurung, anda suka pakai seluar jeans dan sebagainya. So, itu adalah keutamaan yang pertama. Tetapi, perlu faham, jangan terlalu terikut-ikut dengan trend ataupun fashion kerana boleh jadi itu bukan anda. Apa maksud saya? Maksudnya adalah, anda memang seorang yang memang dikenali sebagai seorang sopan. Tiba-tiba anda nak pakai seluar raga, koyak sana sini. It's just not you. So, adapt yourself with the best version yang anda boleh buat kepada diri anda sendiri. Alright? Sebab remember what I mentioned just now, it's a form of self-respect. Kita hormati diri kita, sebab tu kita pakai cantik-cantik, kita pakai kemas-kemas. So itulah keutamaan yang pertama. Okay. Once kita dah berkerjaya, kita tak payah cerita berkerjaya dululah. Kita cerita tentang diri kita yang tak berkerjaya lagi. Kita masih student. So apa nama yang kita bawa sekarang ni? Apa jenama atau image yang kita bawa sekarang? Nak tak nak, image pelajar daripada organisasi ataupun institusi pendidikan. Ataupun paling tidak, maruah keluarga. Betul. Image keluarga. You just imagine seorang anak buat perangai kat sekolah. Sekolah dah okey dah ni. Tiba tengok anak ni. Siapa budak ni? Asyik buat masalah. Asyik ponteng kelas, asyik apa. Check balik family dia. Ayahnya kerja doktor. Maknya suri rumah. So, kena tak image itu? Bila tak kena, apa yang berlaku? Kalau contoh anak ni nakal, anak ni apa, tapi ayah kerjayanya bagus, mak kerjayanya bagus, suri rumah, jaga anak-anak, besarkan anak-anak. Maknya datang bagus, sopan, minta maaf cikgu, ya Allah, cik tak tahu pun, saya tak pastilah anak saya ni, alung saya ni tak tahu kenapa apa jadi. Sopan kan? Kita dengar pun lemah lembut. Tapi anak dia lain macam. So, because of that, tercalar image keluarga. Tak keluarga, tercalar image komuniti, tercalar image institusi pendidikan. Kalau anda sudah berkerjaya, tercalar image syarikat itu sendiri. Sebab itu, utamakan diri sendiri. What we do is, we upgrade ourselves. Okay, baik. Kita pergi pada tips lah, senang. Apa yang bila masuk tentang form self-respect, kita bersetuju. Saya percaya semua setuju. Tuan Syed pun setuju. Okay, kita suka orang yang kemas. Bila kita define kemas, kemas yang bagaimana? Senang je. Baju kita bergosok dengan tak bergosok. Which one? Definitely bergosok, betul? Okay, kita ambil contoh lain. Rambut. Rambut mesti bersikat atau tak bersikat? Bersikat. Tapi kalau rambut pendek macam saya, memang sikatlah macam mana pun. Ginilah ceritanya. So, kita kalau tak bersikat sekalipun, kita mesti nampak dia segar. Segar macam mana? Letaklah minyak. Bagi dia nampak berkilat sikit. As simple as that. Kalau kita pakai tudung, tudung kita mestilah dalam keadaan yang bersih. Kalau kita pakai baju kurung kita dalam keadaan yang bergosok, bersih. Kita pakai kasut, janganlah kasut, ya Allah, hai. Kita pakai selipar Jepun tu, selipar Jepun yang depan klip dah tercabut. Kita ambil jari jemari kita tu, kita klip sambil jalan. Ketap, ketup. Tak kena. Orang lain pandang je. Dia ni. Ya betul ni. Kelip dia punya selipar Jepun. Okay? So, tips pertama. Mulakan dengan lihat dulu kekemasan diri yang asas pada badan. Bau badan kita, kurangkan. Macam mana? Pakai minyak wangi. Pakailah deodorant ataupun antiperspirant. Apa-apa produk pada badan yang boleh kurangkan bau badan kita. Alright? Tuan-tuan cik puan, orang Melayu kita ni unik. Unik tuan. Kita ni sanggup hidup dan bertahan dengan ujian bau tu. Trust me, I have few friends yang mana memang kawan sebelah dia ni, ya Allah, dia punya bau lain macam. Bau dia padahal bau pukul 10 pagi. Tapi sebab dia pagi dia jenis berjalan. So dia tak perasan dia busuk. Dia tak perasan bau dia kuat. Tapi orang pula tak bagi tahu dia. Jadi dia tak tahu. Bukan sebab dia sengaja macam tu. Kadang-kadang orang tu tak sengaja. So because of that, kita pula jenis yang demi kawan aku sanggup hidup. Ambil kau 35 tahun kerja sebelah dia. Hidup. So what we do is, andai katalah kita ada kawan-kawan yang rapat yang mempunyai masalah berbadan, kita beritahu. Beritahu perlahan, jangan announce. Kita ambil mic, kita announce. Memang tak lah. So what we do, kita bawa dia ke tepi, ajak dia makan, beritahu, bro, aku nak cakap sikit. Ini untuk kau punya masa depan. Kita cakap elok. Bau badan kau ada masalah sikit, nah, ambil lah produk ni. Ambil minyak wangi. Minyak wangi ni pun aku bagi kau lah extra free. Kalikonya harga pasaran 50, tapi untuk kau aku bagi free. Ayat sembang. Tapi nak kata, this is the benefits yang kita boleh bagi pada orang lain juga. Okay, so pertama, basic bau badan. Kedua adalah, kepada lelaki, biasanya melibatkan rambut dan juga muka. Kalau kita nak ada janggut, saya faham janggut adalah sunnah. Saya tak menafikan. Tetapi perlu faham, kekemasan juga sunnah Nabi. Kemas, kena kemas.
Tapi dia punya janggut tumbuh, ya Rabbi ya Karim, macam Amazon, tak terurus. Itu belum cerita angle lagi, kiri kanan angle dia. Kanan tumbuh cantik, kiri tak berapa kemas. Pun tak nak juga. Alright? So what we do, kita kena shave elok-elok. Bagi nampak angle tu kiri kanan simetri. Kalau nak dijambang daripada tepi, daripada sabun turun, bagi okey. Bagi wanita, biasanya mereka yang bertudung, pastikan tudung itu dalam keadaan yang baik. Lilit biar betul-betul. Lilit biar betul-betul. Sebab kadang ada orang pernah tanya saya, tuan, macam mana kalau pakai turban style? Itu dah masuk individu. Kalau cerita tentang organisasi, saya akan kata mudah je. Organisasi ada tak guideline yang membenarkan pakai turban? Kalau tak ada, jangan. Luar daripada waktu organisasi, terpulang. Silakan. Ya, betul. Silakan. Okay, so kedua dari sudut kemasan untuk wajah. Bagi wanita, kita juga menggalakkan cepat-cepat untuk mula mengamalkan ada produk-produk di wajah, di muka kita. Contohlah, start to wear sunblock. Alright, sunblock punya krim lah. Alright, kadang-kadang kita belajar SPF kan. So SPF ni, kalau belajar SPF 30 ke SPF 50 ni, wanita biasanya sepatutnya tahulah. Kalau kita pakai moisturizer, kadang-kadang dia ada SPF kan. SPF ni tujuannya adalah sun protective factor, ataupun dia melindungi, faktor yang melindungi kulit kita daripada terbakar. Alright, so dari situ kita pakai, kalau kita ada 30, kita kali je 10 minit, 300 minute protection untuk muka kita. Alright, badan settle, wajah kita settle, lelaki perempuan. Kekemasan rambut kalau wanita berhijab. Kalau wanita yang tidak berhijab, sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting kemas juga. So rambut tu tak adalah terbang tiba-tiba kan. Okay? So kemas. Kalau perlu ikat, ikat. Okay. Yang keempat, melibatkan kekemasan overall yang mana melibatkan bergosok. Kalau boleh sebaik-baiknya elakkan pakai baju seluar yang tak bergosok. Sebab bila tak bergosok je, automatik orang sedang tengok, kau ni malas ke apa sebenarnya? Automatik. Kita tak nak pun benda tu. Tapi sebab bila orang tengok, memang kau malas ke apa? Tengok lelaki pakai jubah, pergi ni sekarang Ramadan. Orang semua akan pakai jubah ramai-ramai ni. Tapi jubah dia, ya Allah, hai, tak tahu apa jadi. Renyuk sana sini. Okay. Kalau anda berkasut, wanita mungkin suka pakai Skechers, make sure it's clean. Kalau kita dah lalu lecak, lumpur, pop, kena kita punya tanah-tanah sebagainya, ambil masa, tak sampai 5 minit pun, gosok-gosok sikit, bagi dikemas. Benda asas ni tuan-tuan cipuan, trust me, bila settle, masuk je dalam bidang kerjaya, masuk dalam organisasi-organisasi yang besar ataupun organisasi yang kecil-kecilnya, you will still look good. It's just that you have certain guidelines to be followed. Contohnya, kena pakai uniform. Pakailah uniform, tapi wangi tetap wangi. Kemas masih kemas. Itu je. Sebab tu organisasi banyak jemput kami untuk kita train, because at the end of the day, mereka tak ada self-respect terhadap diri mereka. So, kami datang untuk latih staff-staff dia, untuk beritahu, this company, right, dah spend so much untuk jaga image dia secara besar, tiba-tiba datang individu macam kamu, tiba-tiba nak merosakkan, nak mencalahkan image syarikat yang besar. Sayang. Alright? Boleh ni macam banyak sangat saya cakap. Risaulah kata kan. Teruskan. Alright? Baik. So, next tips adalah dari sudut warna. Warna ni percayalah kat saya. Kalau saya buat training dekat syarikat korporat, kadang-kadang kita buat training untuk sekolah, universiti dan sebagainya. Very interesting. People like topic colour. Warna. So, tuan, warna macam mana tuan? Kalau saya pakai warna ni macam mana? Okay, saya bagi tips sudah. Kalau kita pakai satu-satu warna, especially kalau perempuan yang berhijab. Sebab tudung adalah benda yang paling dekat pada muka kita. Laki tak? Laki paling dekat baju dia. Right? Baju. So, kalau orang tiba-tiba datang jumpa kita, Siti, cantiknya tudung kau hari ni. Right? Berbanding, ada skrip yang kedua. Siti, kau nampak cantik hari ni. Kau pakai apa yang lain? Kau pakai tudung baru ke? Baju baru ke? Okay. Rasa-rasanya, daripada dua-dua ni, mana satu kesan yang lebih positif dalam warna yang dia pakai? Yang A, yang dia kata, tudung kau cantik lah. Ataupun yang kau cantik, tapi kau tahu apa benda sebenarnya? Macam tudung kau cantik. Macam. Tapi semuanya cantik lah untuk kau. Mana satu tuan? Tuan rasa agak? Yang B lah. Yang B, yes. Betul. Kalau tuan-tuan cik puan, jumpa seseorang dan orang tu cakap kat kita, Nawi, kau punya baju ni cantik lah. Trust me, baju tu cantik lagi daripada kita. Ya, yeah, betul. So, apa yang paling mudah? Kita kena cari baju yang cantik dengan kita. Bila orang pakai, kita rasa berseri secara keseluruhan. Bukan baju tu je berseri. Bukan tudung je berseri.
Ya, kalau kita belajar advance color, memang kita akan belajar macam-macam tentang tona kulit lah apa, tapi saya tak nak pergi situ. Sebab it's a bit tricky and a bit complicated, tapi mudah je begini. Kalau tuan-tuan cikgu pakai satu-satu warna, tak kisah warna putih sekalipun, warna hitam, warna biru, warna kelabu, warna kuning, warna hijau, tak kisah warna apa pun. Elakkan warna-warna yang ada unsur macam lusuh ataupun unsur-unsur yang kusam. Kerana warna begini, dia tidak memberi kesan yang baik. Tuan-tuan bayangkan begini, seluar hitam, kita cuci banyak kali, sampai satu masa dia jadi macam kelabu-kelabu gelap, kelabu-kelabu macam kelabu cair. Itu adalah lusuh yang berlaku pada seluar hitam. Sama juga, kalau anda ada baju hijau, anda ada baju kelabu, baju biru, sekalipun saya pakai baju pink hari ini, ya, ataupun saya pakai seluar jeans saya hari ini warna biru gelap. Sampai satu masa, saya percaya dia akan lusuh. Sudah masa untuk saya tinggalkan. Saya cari baru. Tak perlu cari mahal-mahal. Sebab bila kita tahu teknik berimage yang betul, pakailah bundle RM5. Trust me, akan cantik. Sebab tu, ramai orang kata, image diri ni mahal. Tak. Saya dah buat ini dah 6 tahun. Tuan-tuan dan puan, ni, belilah dekat Vietnam pun. Tak ada masalah. Yang penting kita tahu, kita pakai macam mana. Ni, baju ni, kawan bagi percuma. Belanja. Sebab apa? Tolong dia hari tu. Nabi, tak apalah, aku hadiahkan kau baju. Masa tu ada sale, RM60. Okey lah, RM60. Okey, tak ada masalah. Jeans, saya beli masa tu. Clearance sale, berapa ringgit? RM75. Tak ada masalah, okey. It's still affordable. Bayangkan kalau tuan-tuan cikgu di luar sana yang mempunyai have lah senang cerita have. Yang you can spend 300 custom made, tailored made. Apatah lagi tahap macam tu. Alright, so remember, getting good image is not expensive. It's super cheap. It's just that you must know how and when and what. Settle. Okay. Tuan Syed, nampak macam panjang sangat. Boleh ke ni? Dia biasa buat training 2 hari. 2 hari, sehari. So jadi kalau pendek sangat ni, dia macam tak puas pula kan. Tuan Syed, ada soalan lagi tak? Tak apa. Cukup ke tips tu? Cukup ke? Masih banyak lagi kalau kita nak dengar kan sebenarnya. Tapi untuk sesi yang ringkas ini tak apa. Kita cukup dulu dengan itu, insya-Allah. Jadi kita masih lagi menantikan soalan daripada audiens. Kalau sekali lagi saya buka kepada para penonton dan pendengar, kalau ada soalan untuk diajukan kepada Tuan Asnawi berkenaan dengan image diri dan juga image organisasi, silakan just put your comments, letak tulis je komen, type, kemudian insya-Allah saya akan bacakan soalan tersebut. Jadi sementara itu mungkin daripada Tuan sendiri, tadi saya ada mendengar tentang macam mana kepribadian Nabi SAW sendiri menjaga image baginda, dan saya rasakan itu sebenarnya salah satu tuntutan yang terbesar kepada kita, betul, lah, umat Islam, untuk menjaga image kita. Dan saya pernah belajar, kalau kita di dunia dakwah, kita nak menyampaikan Islam, sangat-sangat memerlukan kepada dakwah bilhal. Ataupun kita nak menterjemah, mempamerkan kepribadian kita, image kita. Jadi apa sarana ataupun komen daripada Tuan Asnawi tentang macam mana para da'i ini memerlukan kepada image untuk menyampaikan Islam dengan lebih berkesan. Alright, baik. Saya percaya kepada skill-skill ini boleh dipelajari. Skill-skill ini memang boleh dipelajari. Dia bukan natural talent semata-mata. Dia bukan orang tu dah boleh cakap dengan baik. Tuan-tuan cikgu tanya saya pun, saya boleh lancar macam ni cakap, it take years. And I have to go through few courses, few communication skills classes dan sebagainya. Alright, baik. Kembali kepada sebagai pendakwah, orang yang menyampaikan. Nabi Muhammad ni, kalau kita go through ada few sejarah-sejarah, kisah-kisah kita biasa dengar. Saya pun bukan arif sangat, tapi ini kadang-kadang saya belajar dengan kawan-kawan, belajar dengan ustaz-ustaz masa sekolah dulu. Maklumlah, pernah sekolah agama. Alright, baik. So, pertama, Nabi memang kemas. Itu yang pertama. Yang mana tidak boleh dinafikan bahawa orang lain akan suka dengan dia sebabkan tu. Itu yang pertama. Kedua adalah, Nabi mempunyai perwatakan mengikut keadaan. Okay? Kalau kita perlu bergelak tawa masa tu, kita boleh bergelak tawa.
Kalau kita perlu serius, kita serius. Kadang-kadang menjadi masalah bila mana orang gagal untuk mengadaptasi dengan baik. Orang tengah serius ni, time tu dah dia buat kelakar yang hamba. Kita jadi tak faham, kan? Dan Nabi Muhammad juga adalah orang yang sangat berhati-hati bila dia bercakap. Dia hati-hati sangat bercakap. So, sebagai seorang pendakwah, nak tak nak, tak semua benda kita boleh bahan. Kecuali kalau member rapat, macam kita contoh Tuan Syed dengan saya, mungkin kenal lama kan. Kita nak bahan-bahan. Itu cerita kita. Tapi bayangkan, wujud orang ketiga. Macam mana? Saya ambil contoh kisah. Bila mana ada seorang individu berjumpa dengan Nabi Muhammad, memberi oren kan. Yahudi tak salah saya masa tu. Dan dia bagi sebakul oren kepada Nabi Muhammad. Nabi pun ambil, Nabi buka, Nabi makan. Sahabat-sahabat ada ni, sahabat-sahabat ada ni, dia kata. Nabi makan. 1 biji selesai. Makan lagi. 1 biji selesai. Makan lagi. Sampai habis licin semua buah oren. Dan sahabat-sahabat pelik. Biasanya Nabi akan ajak. Makanlah sekali. Tapi tak, kali ni tidak. And then dah selesai apa semua. And then Yahudi tu pun balik. Dia kata, oish, tak jadi rancangan aku. Rupa-rupanya buah oren tu tersangat masam. Yang menyebabkan, kalau kita pergi beraya rumah orang, kalau air tak sedap kita sebut tak? Tak. Patutnya kita tak sebut, betul? Patutnya lah. Tapi kita sebut tak biasanya? Psst, air dia. Kau jangan minum air dia, jangan. Betul? Sebab itu, hebatnya Nabi ni, dia ada satu package yang sangat lengkap. Cakapnya bagus, pakaiannya baik, adab dia, cara dia bergaul juga baik. Oh, memang top. Sebab tu kadang bila saya baca kisah-kisah kecil ni, memang luar biasa. So itulah salah satu contoh bagaimana sebagai seorang pendakwah, nak tak nak, we cannot run away. Ambil pada orang yang suka. Orang suka kita senyum. Walaupun dia buat jahat macam kita sebenarnya pun, memang tak boleh dinafi. Senyuman ni boleh bawa kepada satu keadaan yang sangat baik. Dulu masa saya sekolah kan, saya nak buktikan cikgu saya ni salah. Cikgu kata, senyuman ni adalah benda yang orang tak boleh tolak. Orang tak boleh reject. Saya kata, betul ke cikgu? Betul ke? So petang tu saya pergi prep. Saya pergi prep. So masa saya pergi prep, petang tu, saya jalan pergi depan kawan. Kan kawan kadang jalan. Kita datang depan dia, kita senyum. Dan tiba-tiba dia senyum. Lepas tu saya jalan. Lepas tu orang tu gelap. Nawi, kau apa hal? Kau apa hal? Lepas tu saya pandang dia balik. Bro, buat macam tu je. Bro, macam tu je. Tiba dia. Kau dah kenapa? Tapi dia senyum. Itu adalah norma manusia. So yang kedua, kena kaya dengan senyuman. Okay. Yang ketiga adalah, tuan-tuan cipan, we must understand that kita kena berpakaian mengikut keadaan. Keadaan. Ada orang pernah cakap dengan saya, kita sebagai seorang dakwah ni, kita kena pakai jubah sentiasa. Kalau macam tu, Zakir Naik pakai suit, pakai jubah, pakai suit, kemeja. Macam mana? Sedangkan dia ni sangat terkenal dengan pendakwah bebas yang membuat comparative religion. Sebab tu kita kena berbalik kepada sunnah keadaan, iaitu Nabi ketika zaman dia, orang sekeliling memakai jubah. Memang itu adalah keadaan komuniti ketika itu. Okay, kita ambil tempat Malaysia. Malaysia, komuniti kita macam mana? Pakai seluar begini, pakai kemeja begini kan. Kalau tidak pergi kerja, pakai kemeja, pakai suit. Kalau pergi solat tarawih, pakai baju Melayu. Pakai jubah. So, because of that, kita juga sebagai seorang pendakwah perlu tahu bila kita perlu pakai mengikut keadaan. Kalau tuan-tuan contohlah, contoh pendakwah ni mungkin pencetus rumah, pencetus rumah ni tengah ada dai. Okey, baik. So, dai ya. Okey. So, dai ni dijemput untuk bermain bola sepak, futsal. Takkanlah dia nak beri pakai kasut hitam. Pakailah baju sukan. Tapi baju sukan macam mana? Baju sukan yang cantik bila dia pakai, kemas bajunya. Ini tidak baju sukan, ya Allah, compang-camping. Adalah koyak sikit kat sini, nampak kantoi pula. Bulu-bulu terkeluar. Aduh. Tak kemas. Pakailah kasut sukan proper. Pakai seluar sukan yang proper. Itu je. Sebab itu, image ni sebenarnya mudah. Ramai orang ambil mudah. Jangan macam tu. Once you know the technique, trust me, it will be much easier. Samalah macam kita belajar ABC dulu. Punya susah nak sebut ABC, anak buah saya A, B, C, macam-macam segala idea dia keluar. Tapi sekarang bila dah besar, macam-macam. Pakcik Nawi, A, B, C, D, E, siap joget. Dia ni dah kenapa tapi dia seronok. Sebab dia dah biasa, dia dah boleh cakap, dia dah boleh mengeja. Same goes to image. It's just the same. Okay. Boleh tak Syed? Boleh, Alhamdulillah. Sangat-sangat penuh informasi dan juga ilmu. Dan insyaAllah untuk sesi seterusnya ini kita buka kepada soalan daripada pendengar. Soalan yang pertama, Tuan Asnawi, insyaAllah kita teruskan.
sesuai ke kopiah dipakai ke pejabat dengan suit bersama blazer dan necktie. Baik. Saya cukup suka soalan ni. Ada nak kumpul soalan ke ataupun saya jawab terus? Jawab terus. Okey, baik, jawab terus. Okey, baik. Okey, ini adalah satu soalan yang sebab dia berkaitan dengan syarikat dan berkaitan dengan kita sebagai individu. Okey. Bila saya pergi ke banyak syarikat-syarikat, at the end of the day, saya akan kata macam ni. Kita ada tanggungjawab terhadap diri kita. Dalam masa yang sama, kita ada tanggungjawab terhadap syarikat kita. Jika syarikat ketika itu memerlukan kita, tak perlu pakai kopiah, kita hormat syarikat yang memberi makan ataupun yalah dia menggajikan kita lah, senang cerita kan. Rezeki kita memang daripada Tuhan, tapi kita menghormati guideline. Sebagaimana kita hormat kita datang rumah, kita kena buka kasut. Samalah juga. So berbalik andai kata tuan-tuan cik puan di luar sana, contohlah pakai kopiah, isunya pakai kopiah. Adakah dengan membuka kopiah kita akan lari daripada prinsip agama kita? Tidak kan? Tidak. Okey, baik. So sebab teringat bila cerita tentang kes ni, sebab pernah ada kes, tuan, kalau saya masuk syarikat ni kata kena buka hijab. Itu lain, itu dah lari daripada prinsip peribadi, prinsip agama. Itu definitely tolak terus, cari syarikat lain. Tapi kita cerita tentang syarikat ni. So contohlah kita ambil syarikat korporat lah. Syarikat apa contohnya? Petronas contohnya, Petronas lah. Seronok dengan sebab saya dulu graduan UTP. So Petronas, semaklum saya dalam guideline dia tidak ada beritahu tentang pemakaian kopiah. Tetapi ada certain pejabat yang saya dimaklumkan, bos-bos dia kata mengizinkan, kalau mu nak pakai kopiah pakai. Tapi dia kata dengan syarat, mana-mana individu jumpa klien, tanggal kopiah. Maksudnya kalau dia urusan luar, tapi kat dalam kita nak pakai dengan niat nak dapat pahala, no problem. So dia dah jadi prinsip individu dan syarikat, supervisor dia kata, boleh nak pakai, pakailah kat office. Tapi keluar jumpa klien, jangan pakai. Sebab kadang-kadang klien tu orang putih. Lepas tu dia tengok, who is this guy wearing with this kind of weird hat? I'm not so sure. Is that? Macam-macam cerita pula kan. Sama juga dengan songkok. Situasi yang sama. Tapi kalau tuan-tuan memang dah bekerja contoh dekat Majlis Agama Islam. Ya Allah, memang Majlis Agama Islam semua orang pakai songkok, kita tak pakai. Pelik pula. Sebab syarikat itu ada jenama sebagai syarikat institusi agama. Lain ceritanya. So at the end of the day, kalau saya tanya tuan-tuan, tanya balik keadaan syarikat tu bagaimana. Okey? Sebab dia tidak mengganggu kita punya prinsip peribadi. Nak pakai kopiah, simpanlah. Saya pun pakai kopiah, tapi saya pakai waktu hari Jumaat. Hari Jumaat sebab ada dress down day, bos kata okey boleh pakai baju Melayu. Pakai baju Melayu, pakai kurta, pakai kopiah siap pagi sampai petang straight. Tak salah. Tapi hari-hari lain saya pakai kemeja. Saya tak pakai kopiah. Tapi dalam beg saya letak kopiah. Dalam laci saya memang ada kopiah. Cukup masa kalau saya nak solat Zuhur, ambillah kopiah pakai. Dapat juga ekstra pahala tu. No problem sebenarnya. Boleh? Kan? Boleh. Jawab soalan ya. Agak. Saya harap itu menjawab pada soalan yang diajukan oleh saudara Amal Firdaus tadi. Terima kasih Ketua Firdaus. Alright. Menarik jawapan tadi. Maksudnya mengikut setting ataupun tetapan pada tempat-tempat organisasi, kalau itulah peraturannya, maka ataupun culturally macam tu setting dia, maka boleh diaplikasi, diamalkan. Baik, soalan yang kedua daripada saudara Muhammad Lutfi Muhsin. Alright. Boleh ke baju t-shirt apply dalam berjumpa seseorang yang penting? Okey, dalam setting mungkin bisnes urusan okey. Menarik. Dalam pemakaian ataupun guideline pemakaian ataupun kita panggil sebagai level of dress code, the highest level of dress code untuk lelaki ataupun perempuan lebih kurang sama sebenarnya adalah dengan pemakaian kemeja. Sebab kita harus faham pemakaian kita ini tak nak dipengaruhi oleh barat punya guidelines. Bila kita dijajah dan British datang dan sebagainya, dia mewujudkan satu guideline. So guideline ini tak nak kita ada bersangkut paut. Syarikat korporat tengok orang pakai kemeja. So that is the highest level, kita pakai kemeja. Pergi bawah sikit, barulah pergi kepada dalam keadaan kemeja yang tadi tu, highest level tu dengan tie, dengan suit, everything. Bawah sikit kuranglah bahan-bahannya, contohnya kurang pakai blazer ke, tie tak ada, macam tuan macam kita ni kan. Okey. Kurang lagi barulah kepada t-shirt collar. Kurang lagi t-shirt tak ada collar. Kurang lagi itu kira super casual. Super casual tu kat rumah, kat dalam bilik masing-masing ya. Kat luar-luar jangan. Baik. So, soalan tadi Tuan Lufi kata adalah, boleh ke t-shirt ni jumpa orang penting? Soalan saya.
penting mana orang tu dan bagaimana hubungan dia dengan Tuhan. Andai kata, contoh macam saya kenal seorang senior saya ni adalah orang hebat dalam satu syarikat besar di Malaysia. Saya tak nak sebut siapa, syarikat apa saya tak nak sebut. Tapi disebabkan dia dengan saya adalah satu alumni, kami dah jumpa beberapa kali. Kami dah start kamcing, sembang dalam WhatsApp, bang macam ni bang, okey ke apa semua. Jadi saya jumpa dia pakai t-shirt collar. Sebab saya dah ada hubungan yang baik. Okey, jangan saya, kalau tuan mempunyai hubungan yang baik dengan individu berkenaan, dan dari sudut kepentingan dan sebagainya itu, dia dah jadi start ada santai. Hubungan tu dah jadi santai. Bila kita gini, padahal dia ni bos besar ni, director syarikat ni. Alright? So because of that, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalaulah tuan rasa, contohlah, tuan nak interview director syarikat, contoh. And then memang first time jumpa, tak tahu dia ni macam mana, tengok gaya dalam gambar dia apa semua, nampak macam very formal. So kita kalau boleh, kita dress up. Jangan dress down. Alright? Biar kita lebih tak apa. Remember, it's also a form of respect kepada orang tu juga. Kalau orang tu tiba-tiba pakai t-shirt, pakai jeans, pakai selipar, tapi kita pergi pakai kasut, pakai kemeja, alright, pakai seluar selak, tiba jumpa dia, it's okay. Tak ada masalah pun. Dan dia pun akan rasa, wah, sungguh budak ni jumpa aku. Okay? Tapi anda kata tuan-tuan rasa hubungan kita dengan dia dah ngam, cantik, dah baik. Alright? Tara mana pun dia punya posisi, tara mana pun pengalaman dia, kalau dah baik, t-shirt collar also good enough. Cuma pandangan saya, ada certain thing janganlah terlalu santai. Contohnya, nak jumpa orang yang besar tapi you pakai t-shirt tanpa collar, tak sedap lah. Okay, how about ladies? Ladies biasanya paling common kita pakailah baju kurung. Tu common lah tu, baju kurung. Nampak kemelayuan kita. Tapi anda kata tak nak pakai baju kurung, pakailah seluar dengan blouse mungkin, skirt dengan blouse. Still nampak proper. Proper bukan pada proper ikut syariah semata-mata. Itu dah memang tak ada persoalan. Tutup aurat adalah kewajipan. Dia bukan persoalan. Tuan, kena tutup aurat ke tidak ni? Kena. Ui, kalau keluar soalan tu daripada penonton-penonton, saya tak pastilah apa jadi. Tapi kita cerita tentang how proper is it. Kalau kita pakai blouse, kita pakai skirt, everything okay, then orang tengok, you bagus lah, you pakai macam ni, well prepared lah. Alright. Tapi kalau syarikat lagi lah, but you ada bawa nama syarikat. Ini ke syarikat A to Z ni? Macam ni je dia pakai jumpa aku. Contoh. Kita nak close deal 2 juta punya projek. Takkan pakai 2,000 punya harga. Punya style macam tu, kenalah nampak mahal sikit, baru close deal puas hati, gitu. Alright? Boleh Tan Syed? Boleh, insyaAllah. Baik, mungkin ini soalan yang terakhir lah. Soalan ini agak menarik ya. Chinese ladies hulur tangan untuk bersalam. Salam-salam. Okay. Alright. Jadi apa cara yang profesional untuk kita tolak? Kita ni orang lelaki, Muslim pula. Dan kita tahu batas-batas aurat dan juga penjagaan kita tak boleh sentuh wanita dan sebagainya. Jadi apa komen daripada Tuan Aslam? Ini satu soalan yang sangat kerap kami ditanya. Alright, baik. Di Malaysia ni bagus sebab kita multicultural punya tempat, negara. So we have some sort like respect towards each other punya races, each other punya religions. So cerita tentang salam ni, dari sudut menghormati orang lain, dia ada caranya. Pertama, bila kita, contoh situasi kita bayangkan situasi. Kita pergi ke pejabat and then kita jumpa klien. Nama dia Diva contohnya. Hello Ms. Diva. Mr. Afnawi, how are you? And then dia hulur tangan. Okay. Tuan, saya nak tanya tuan. Tuan suka tak kena reject secara direct atau tuan kena reject indirect? Mana tuan rasa lebih lembut hati? Direct ke cakap, aku tak suka kau? Ataupun kita kawan dulu boleh? Mana tuan rasa lebih baik? Boleh menerima yang secara indirect. Indirect, betul. Secara tidak langsung kita suka benda yang tak langsung. Okey, baik. Sama juga dalam bersalam. Dalam bersalam, bila orang hulur salam, kita sebaik-baiknya jangan reject. Jangan reject secara direct. No. Sorry, I cannot. Tak boleh. So, what we do is, kita tak reject secara direct. Kita tak kata, astaghfirullah, ini haram. Tak boleh. Cannot do. Masuk neraka. Tak boleh. Sebab bagi dia, tiba-tiba masuk neraka. Apa yang saya buat? Dia tak tahu. Because they do not know.
Jadi apa kita buat adalah kita buat tangan kita ni letak kat dada kita, sebab this is what we call from the heart. From the heart. Yeah. And then kita tunduk. Yang paling penting yang orang ramai tak tahu adalah kena teruskan perbualan seperti biasa. Teruskan perbualan seperti biasa. Contoh, hello Mr. Asnawi, how are you? Dia buat contoh. Dengar ayat dia tadi, hello Mr. Asnawi, how are you? Ada dua benda. Statement statement dan juga persoalan. So, what I'm going to do is, hello, how are you Miss Diva? Oh, I'm fine, thank you. How about you? Letak je tangan ni, sampai satu masa dia akan faham. Okay. Cuma lambat tak lambat lah, tahu tak tahu. Itulah cerita. Alright, so letak macam ni. So biasa saya sarankan macam ni. Regardless Chinese, Indians, or even orang Melayu kita sendiri pun kadang-kadang sebagian biasa mereka kan jadi yang okey tu belum cerita lagi nak peluk. Saya ada pengalaman dulu tuan. Hampir nak kena peluk tuan. Itu memang sama pula kalau biasanya saya memang akan letak tangan ini and then I'm going to step backward kalau dia menghampiri saya. Contoh kalau kita berdiri kan. Berdiri, tiba-tiba dia dekat kita step satu, stay. Jangan macam kelang kabut, sebab ramai orang bila tak dilatih, dia tak sedia dengan mindset yang betul. Dia kelang kabut. Aku nak asal. Kelang kabut. Terus tak professional. Bila orang tiba-tiba datang, hello, nak peluk. Kenapa? Relax, tenang. Sebab tu, tugas saya adalah untuk memberi guideline kepada anda so that you prepare yourself. Once you prepare, trust me, jumpa sesiapa pun. Okay? Saya pernah jumpa setinggi-tinggi VIP pernah. Datang, hello. Oh, you can shake hands with me. I understand. Okay, no problem. Because negara kita ada that kind of culture, which is good. Alright. Well, very interesting question. Terima kasih kepada yang bertanya. Siapa yang bertanya? Okay, baik. Daripada unik sangat tadi. Siapa? Sampai nama pun dirahsiakan. Nama pun saya kurang pasti siapa. Baik. Terima kasih kepada soalan tu tadi. Baik. Saya boleh katakan itu kita tutuplah kepada soal jawab Q&A. Jadi insya-Allah kita dah berada di penghujung siaran. Sekejap saja. Tadi kita kira sudah masuk kepada penghujung. Insya-Allah mungkin daripada Tuan Asnawi sendiri ada penggulungan ataupun rumusan daripada apa yang kita telah bincangkan pada malam ni. Satu topik yang cukup penting tentang imej diri dan juga imej organisasi. So wrap up lah. InsyaAllah daripada Tuan Asnawi saya mempersilakan. Alright, baik. All in all, I can say begini. Orang lain suka benda yang secara lumrah manusia, orang lain suka benda-benda positif. Be one. Jangan tunggu orang lain jadi positif baru kita jadi tau. You be one. Make it slowly but surely. Perlahan-lahan. Start untuk aware kelemahan diri kita. Kita ni bau busuk. Start aware supaya kita kurangkan bau tu. Start aware bahawa baju kita ni perlu digosok. Gosok perlahan. Start to aware. Start to aware bahawa kita ni nak tak nak ada kaitan dengan organisasi kita. Kita pakai uniform, tulis besar-besar post laju, perangai kita tak berapa baik, dia mesti kena dengan post laju juga. Tuan-tuan bayangkan kalau kita tak jaga company itu bankrupt. Kita bayangkan worst case scenario ni. Kita masalah, tercalik kat company itu bankrupt. Kalau company itu ada 1,000 staff, because of you, sekarang ada 1,000 keluarga yang tak dapat makan. Sebab tu syarikat sangat penting benda ni. Because mereka bukan jaga you seorang. Dia tak jaga tuan seorang, dia tak jaga saya seorang. Dia kena jaga berapa ramai staff yang ada kat situ. 10, 11, I don't know, 100, 10,000, 50,000. Sebab itu benda ni sangat penting. Okay. So, mulakan dengan apa yang asas pada diri kita. Kalau tuan-tuan jenis yang ada jambang, bulu-bulu wajah, kemaskan balik. We must admit lah, memang kita tak suka kadang ada bulu hidung terkeluar. Alamak, apa dia ni? Memang secara manusia kita tak suka. So, elakkan benda tu. Kalau kita wanita, memang jenis yang pakai tudung everything, tapi bila datang dekat, Masya Allah, masamnya kepala ni. Cari jalan supaya benda itu tak berlaku. Kalau dah tak pasti sangat, pergi tanya kawan rapat. Tanya soalan yang paling best. Bro, so far macam ni email. Ada apa-apa nak komen? Kau kena bagi benda yang betul. Jangan tipu-tipu, tak payah nak layer-layer dengan aku, tak payah nak jaga hati. Jujur lah. Jujur. Honest. Sebab kadang-kadang kawan baik kita tak sampai hati nak bagi tahu. Kawan baik pun tak sampai hati nak bagi tahu. Bayangkan orang-orang yang kawan-kawan biasa. Okay? So, saya ada
kira boleh buat announcement ke tuan? Boleh, silakan. Saya sebenarnya pada bulan Ramadan ini kita akan syarikat kami akan membuat sedikit pocket talk. Pocket talk ini adalah 2 jam yang mana-mana organisasi Lembah Kelang andai kata nak jemput kami, boleh, tak ada masalah sebenarnya. Tapi biasanya kita target per kelas mungkin dalam around 30. Kalau ada staff yang ramai tu, which is good lah. Kita lebih kurang 30 orang, kita buat, kita build awareness. Especially kalau bulan Ramadan, tak ada masalah pun ambil 2 hours. Mungkin 2 hingga 4 petang waktu kerja, dan pukul 4 petang mungkin dah bersurai nak balik rumah untuk masak. So why not we do that? Sebab saya percaya bukan saja pada organisasi, bukan saja pada diri kita, pada komuniti kita, masyarakat kita. Just imagine, kalau semua orang bersetuju untuk jadi kemas, so nak hidup dalam keadaan macam tu? Kemas, ni kemas. Oh, seronok. Perfect. Baik. Semua jenis behavior yang baik, adab-adabnya baik, cakapnya kemas. Oh, seronoknya komuniti macam tu. Okey? Boleh kan? Boleh. Agak. Baik. Alhamdulillah. Jadi itu penggulungan ataupun rumusan daripada Tuan Asnawi berkenaan dengan imej diri dan juga imej organisasi. Daripada awal tadi kita telah dengarkan apa itu definisinya, apa kepentingannya, dan juga beberapa soalan yang betul-betul memang apa yang kita alamilah pada hari ini dan telah dijawab pun oleh Tuan Asnawi. Saya mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih. Yang pertamanya atas menerima kesudian untuk hadir, dan juga ilmu yang dicurahkan pada malam ini kepada pendengar dan juga kepada diri saya sendiri. Terima kasih banyak kepada Tuan Asnawi.